baiknya hati kamu. Tidak sepakat sedikit telur ikan tembakul untuk Mak. Mak menggila sangat makan telur tu. Kamu memang tak sayang Mak. Biarlah Mak pergi. Tersebutlah kisah suatu cerita. Cerita bermula kisah derita. Sedihnya ibu kecewa hatinya. Telur tembakul dimakan anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga detik patuh pada masa, rakan-rakan serta hadirin hadirat sekalian. Saya Dia Raisya binti Zulhasmi. Kisah ini saya akan ceritakan dalam Batu Belah, Batu Bertangkup. Pada zaman dahulu, nun di hujung kampung Berapit, tinggal sebuah keluarga yang sangat miskin. Semenjak suami Mak Tanjung meninggal dunia, keluarga mereka kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Disebabkan kesusahan mereka, Mak Tanjung menjadi muram dan selalu termenung. Pada suatu hari, Mak Tanjung teringin mahu makan telur ikan tembakul. Sudah lama aku tak makan telur ikan tembakul, bisik Mak Tanjung di dalam hatinya. Keesokan harinya, Mak Tanjung pergi ke sungai untuk mengangguk ikan tembakul. Tangguk ikan sana, tangguk ikan sini, tangguk lagi sana, tangguk lagi sini. Kesabaran Mak Tanjung membuahkan hasil. Kawan-kawan, kalau tidak dipecah karuyung, manakan dapat sagunya. Bukan main suka Mak Tanjung apabila mendapat seekor ikan tembakul yang ada telurnya. Jika kita sentiasa bersabar dan berusaha, ada hasilnya. Setibanya di rumah, Mak Tanjung terus menyiapkan tembakul itu. Dia memberikan kepada melur untuk digulai dan telurnya pula untuk digoreng. Melur, Melur, Mak keluar sekejap ya. Mak nak ke hutan mencari akar kayu. Sudah siap masak nanti. Kamu makanlah dulu dengan pekan. Takut-takut Mak lambat pulang. Tapi kamu jangan lupa tinggalkan sedikit telur ikan tembakul untuk Mak. Pesan Mak Tanjung kepada melur. Setelah melur siap masak, dia mengasingkan separuh untuk ibunya dan separuh lagi untuk dia dan pekan. Tidak lama kemudian, pekan bangun daripada tidurnya. Pekan apa? Pekan nak makan. Jerit pekan. Melur berasa kasihan dan terus memujuk adiknya untuk makan. Pekan makan dengan gelojohnya telur ikan tembakul itu. Akak, telur pekan dah habis. Pekan nak lagi. Pekan, kamu ini asyik makan telurnya saja. Makanlah nasi dan gulai ikan ini juga. Puas mula memujuk adiknya. Namun, pekan tidak menghiraukan melur. Tiba-tiba, pekan terus melompat dan mencuri telur yang disimpankan untuk ibunya. Jangan pekan, jangan makan telur tu. Kakak simpankan untuk Mak. Pulang Mak Tanjung dengan harapan. Telur tembakul dapat dimakan. Lapar dahaga tidak tertahan. Mencari rezeki jauh di hutan. Lur,
telur ikan tembakul nak. Mak lapar sangat ni. Mak, maafkan Melur. Melur dah cuba simpankan telur tu. Tapi bukan yang habiskan. Apa? Sudah habis sampai hati kamu berdua habiskan telur tu. Kan Mak dah pesan. Kamu memang tak sayang Mak agaknya. Rungut Mak Tanjung dengan wajah yang sedih. Mak Tanjung yang berkecil hati itu pun lari menuju ke batu berpuaka itu. Dengan linangan air mata, ia bermenyeru, "Batu belah, batu bertangkup, tangkuplah aku, belah aku. Aku kebunan telur ikan tembakul." Mulut dapakan terus mengejar ibu mereka. "Mak, jangan pergi. Jangan tinggalkan kami." Tetapi malangnya ibu mereka sudah ditelan oleh batu berpuaka itu. Menangislah mereka berdua di hadapan batu belah, batu bertangkup. "Mak, Mak, keluarlah Mak, keluarlah. Belum dapatkan janji akan dengar cakap Mak. Keluarlah Mak, keluarlah." Bercucuran air mata bila mengenangkan syurga itu di telapak kaki ibu. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Nasi telah menjadi bubur. Ingat ya kawan-kawan, kita janganlah menderhaka dengan ibu kita. Dengarlah pesan mereka. Sayangilah mereka selagi nyawa dikandung badai. Merakit ke hulu dengan bergalah, hulu pecah terbelah dua. Nasihat ibu jangan dilangkah, kelak biadab dituduhnya pula. Sekian, terima kasih.